السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan bercakaplah perkataan yang benar. Nescaya Allah memperbaiki bagi kamu amalan-amalan kamu dan mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita menyambut Hari Raya Adha atau Kurban, bersempena dengan ibadat kurban dan ibadat haji yang berkait dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapa kepada para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, yang menjadi kebanggaan penganut semua agama, Islam, Yahudi, Nasara, Kristian dan musyrikin. Allah menegaskan dengan firman-Nya, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Al-Imran. Bukanlah Ibrahim itu Yahudi dan bukan juga Nasrani Kristian, tetapi dia menganut agama yang benar, iaitulah dia seorang Islam. Dan dia bukannya musyrikin, beragama syirik. Manusia yang lebih layak bersama Ibrahim alaihissalam ialah pengikutnya yang setia bersama Islam. Dan Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya, dan Allah menjadi pelindung dan penolong kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam mengikut agama Islam, berdakwah dan berjuang menegakkannya menjadi agama yang mulia dan menolak segala agama yang lain daripada Islam, sama ada agama yang ada kitab Yahudi dan Kristian dan semua agama musyrikin. Firman Allah Ta'ala, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Surah Al-Baqarah. Dan sesiapa yang benci kepada agama Ibrahim, Islam, maka orang itu membodohkan dirinya sendiri, dan sesungguhnya kami memilihnya di dunia menjadi rasul, dan sesungguhnya di hari akhirat dia dimasukkan di kalangan orang-orang yang soleh yang tinggi martabatnya.
Apabila Tuhan berkata kepadanya, serahlah dirimu menjadi Islam. Ibrahim berkata, saya menyerah diri menjadi seorang Islam dengan ikhlas kerana Allah. Ibrahim juga memberi wasiat kepada anak-anaknya. Begitu juga Nabi Yaqub memberi wasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilih kepada kamu satu agama, iaitulah agama Islam. Maka jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menganut Islam. Islam ialah agama petunjuk Allah yang maha mengetahui berkaitan makhluknya, termasuk manusia yang ada akal, berjasad, ada roh dan bermasyarakat. Maka sesiapa yang menolak Islam menjadi sesat dan bodoh kerana tidak mengikut akal yang betul dengan petunjuk Allah dan tidak menepati kejadian manusia yang berbeza dengan makhluk yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menganut Islam, diuji kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, beberapa firman-Nya dengan perintah dan larangan, lalu dia menunaikannya dengan sempurna dan ikhlas. Allah berkata, aku jadikanmu wahai Ibrahim menjadi seorang pemimpin. Ibrahim menjawab dengan berdoa, jadikanlah juga zuriat keturunanku. Allah menjawab, janjiku ini tidak dimasukkan orang-orang yang zalim yang tidak mengikut Islam. Muslimin dan muslimat rahmati Allah, ujian yang paling hebat ialah berpegang kepada beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada lagi Tuhan yang lain daripadanya. Menghadapi Raja Namrud yang zalim dan mengaku berkuasa besar seperti Tuhan. Kerajaannya kuasa besar dunia di zaman itu, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum bakar dalam api yang besar. Tetapi diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat, tidak hangus dimakan api. Firman Allah Ta'ala, qalu harriquh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaida faj'alnahumul akhsarin. Surah Al-Anbiya. Mereka berkata, bakar dia dan tolong Tuhan kamu kalau kamu mahu jatuhkan hukuman ke atasnya. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah sejuk dan selamat sejahtera pada Ibrahim. Mereka merancang membunuh Ibrahim. Allah jadikan mereka orang-orang yang rugi. Allah memerintah Ibrahim alaihissalam dengan ujian supaya meletakkan anaknya Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, ditemani ibunya Hajar alaihissalam di bumi Mekah yang kering, tiada tanaman dan tiada air dan makanan, yang tak sanggup dihidupi oleh binatang, apatah lagi manusia. Wadin ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman. Ibrahim menunaikan perintah Allah dengan ikhlas dan yakin. Keluarganya Hajar menyerah diri kepada Allah, menerima perintah Allah. Tiba-tiba diberi berkat kurnia Allah dengan rezeki yang melimpah ruah. Dilahirkan daripada Mekah itu Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa agama Islam kepada seluruh manusia, agama tauhid, mengesahkan Allah dan menolak syirik, adanya Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Ibrahim alaihissalam diperintah supaya menyeru manusia berhimpun di Mekah, menunaikan ibadat haji. Allah memerintah Ibrahim menyeru manusia datang berhimpun di Mekah. Firman Allah Ta'ala, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamrin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah wahai Ibrahim manusia supaya mereka datang kepadamu dalam keadaan berjalan kaki dan menunggang unta sehingga kurus daripada perjalanan yang jauh. Di masa ibadat haji ditunaikan, para jemaah haji melaungkan suara tauhid, mengesahkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk
la syarika lak. Ya wahai Tuhanku, ya tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala kepujian, nikmat dan kerajaan menjadi milikmu. Tiada sekutu bagimu. Bermakna menolak beribadat kepada yang lain daripada Allah dan memerintah negara dengan undang-undang yang tidak diizin oleh Allah. Syirik, bukan saya menyembah patung, berhala, menyembah makhluk yang lain, menyembah makhluk dalam perkara ibadat, termasuk juga dalam perkara hukum syariat dan undang-undang. Firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah walau la kalimatul fasla khudhiya bainahum wa inna az-zalimina lahum adzabun alim. Surah Asy-Syura. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang lain daripada Allah, mengadakan hukum-hukum syariat, undang-undang dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah? Maka kalau tidak, kerana adanya perintah dibicarakan pada hari kiamat, nanti nescaya mereka dihukum di dunia ini. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu azab yang sangat menyaksakan. Allah juga memberi amaran kepada sesiapa mencipta undang-undang dan menamakannya dengan syariat, undang-undang syariat, padahal bukan undang-undang syariat. Firman Allah Ta'ala, qaulul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila qaulul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Surah Al-Baqarah. Maka celaka ke dalam gaung neraka mereka menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian menamakannya hukum syariat daripada Allah, supaya membeli dengan harga yang murah. Maka celaka ke dalam gaung neraka dengan sebab apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan celaka ke dalam gaung neraka kepada mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Allah juga menguji Ibrahim alaihissalam supaya menyembelih Ismail alaihissalam, anak kesayangannya yang dilahirkan dalam usia yang tua. Firman Allah Ta'ala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni admahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahu al-bala'ul mubin wa fadaynahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. Surah As-Saffat. Maka apabila anaknya Ismail alaihi salam sampai umur boleh menemaninya berjalan bersamanya, tiba-tiba Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, aku bermimpi perintah daripada Allah mewahyukan supaya aku menyembelihmu. Ismail berkata, wahai ayah kesayanganku, buatlah apa yang diperintah Allah, nescaya insya-Allah engkau dapati aku di kalangan orang-orang yang sabar. Maka kedua-duanya menyerah diri kepada Allah, bersedia menunaikan perintahnya, dan direbahkan anaknya berbaring di atas lambunya. Kami Allah menyeru, wahai Ibrahim, engkau percaya kepada wahyu yang dimimpikan, itu adalah benar, adalah perintah Allah. Begitulah kami memberi ganjaran kepada orang yang melakukan amalan baik, taat kepada Allah, yang sebenarnya ujian daripada Allah, betapa ketaatannya kepada Allah. Maka kami gantikan dengan menyembelih binatang kibas, biri-biri yang besar. Begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan kami jadikan peninggalannya yang menjadi pengajaran kepada orang-orang lain. Selamat sejahtera pada Ibrahim. Sesungguhnya ia dimasukkan di kalangan hamba kami yang benar beriman kepada Allah. Pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi kita bertemu Ibrahim di langit yang ketujuh, tempat yang paling tinggi. Maka Ibrahim alaihissalam diberi kelebihan menjadi teladan dan contoh kepada seluruh manusia sehingga hari kiamat dengan melakukan ibadat korban. Mendapat kelebihan yang dinatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha
وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Hadis riwayat Muslim. Sesiapa yang menunjukkan contoh ajaran yang baik dalam Islam, dia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutnya selepasnya. Tidak dikurangkan pahala sedikit pun. Dan sesiapa yang menunjukkan perkara yang buruk dalam Islam, dia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengikutnya dengan tidak dikurangkan dosanya sedikit pun. Maka ibadat kurban, menyembelih binatang ternakan, menjadi ibadat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana daging kurban itu daripada ibadat, maka hendaklah dibahagi secara percuma. Jumhur ulama, sebahagian besar ulama, para ulama mengharamkan dijadikan upah daripada kulit, daging dan apa sahaja daripada binatang kurban itu. Maka amalan menjadikan daging kurban sebagian upah adalah amal yang salah. Firman Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril mu'minin. Surah Al-Hajj. Daging-daging dan darah binatang kurban tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang mendapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah khabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Muslim rahmati Allah, marilah kita mengambil teladan daripada keikhlasan Nabi Ibrahim AS kepada Allah dengan mengabdikan diri dengan apa sahaja pengorbanan, menandakan Islam yang ikhlas yang menyerah diri kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak harus bagi seseorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya menentukan sesuatu perkara, lalu dia membuat pilihan dalam urusan mereka, dan sesiapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia menjadi sesat yang nyata. Barakallahu li lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wal hikmah. أقول قولي وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dengan sebenar-benar takwanya, dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itulah bertakwa kepada Allah. Takwa adalah penentuan kemuliaan manusia di sisi Allah. Allah menentukan martabat manusia bukan dengan bangsanya, keturunannya, warna kulitnya, harta dan pangkatnya, tetapi dengan takwanya. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah. Malah kita mengambil pelajaran. Dan takwa itulah kesanggupan kita untuk menegakkan Islam menjadi agama yang mulia di atas muka bumi, agama Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, untuk menzahirkan Islam mengatasi segala agama yang lain. Sehingga Islam itu memerintah dan berdaulat di atas muka bumi. Kita telah menyaksikan satu kumpulan orang Islam yang telah menghidupkan perjuangan menegakkan Islam itu berkuasa. Saudara kita yang berada di Palestin, yang berperang dengan kumpulan Al-Maghdubi alaihim, yang paling murkai Allah, pembunuh Nabi-Nabi alaihim wassalatu wassalam, pembunuh ulama yang setia pada Nabi, iaitulah kaum Yahudi yang merampas bumi Palestin, terletaknya Baitul Maqdis, tanah suci umat Islam, salah satu daripada 3 tanah suci umat Islam, tempat Isra'nya Nabi dan bermulanya Mi'raj, yang wajib dipertahankan oleh umat Islam ketika kebanyakan umat Islam dalam keadaan lemah, dihina oleh musuh-musuh Islam, mengecewakan agama mereka sendiri. Rakyat Palestin bangkit berjuang untuk menegakkan Islam. Mereka kumpulan yang dinyatakan oleh Allah, kumpulan yang tetap ada dan wujud di akhir zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin yadhlumu man khadalahum hatta ya'tiya amru ila ma ja'a min la'wa. Akan ada satu kumpulan kalangan umat aku yang bangkit berjuang menegakkan Islam. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh orang yang mengecewakan mereka, kecuali mereka menghadapi sedikit kesulitan. Sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka? Nabi berkata, hum ashab Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis yang bangkit berjuang menentang musuh-musuh. Cuma menghadapi sedikit kesulitan, namun mereka tidak menyerah kalah. Dalam keadaan miskin, keadaan lemah, tidak ada kekuatan, mereka pegang kepada perintah dalam Quran, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah, dan bersediakah kekuatan sekadar kemampuan kamu untuk menghadapi musuh Allah. Dengan persediaan menghadapi kekuatan mengikut kemampuan, mereka berjaya mengalahkan tentera Yahudi dan kumpulan kuasa-kuasa yang menolongnya. Mereka menghadapi kemenangan dalam perjuangan pada ini di peringkat awal, sehingga tentera Yahudi dan Ahzab, sekutu-sekutu kuasa besar dunia, tidak boleh mengalahkan mereka. Mereka melakukan ibadat yang afdal, menegakkan agama Allah dengan harta nyawa dan jiwa raga mereka, dengan darah mereka. Mereka mengerjakan amalan yang sangat mulia. Abdullah bin Al-Mubarak, seorang alim dalam ilmu hadis, telah menulis surat kepada sahabatnya Fudil bin Iyad, seorang ahli tasawuf yang sedang beribadat di Mekah dan Madinah. Surat berbentuk syair, ya amil al-haramain ya absar sana, la alimta annaka bil ibadati tal'abu, man khadduhu bidumuhi fanuhuruna bidima'ina tataqaddabu, man kana khailuhu fi batilin fa khuyuluna yawm as-sabihati tata'abu. Wahai sahabatku Fudil bin Iyad yang sedang beribadat di tanah haram Mekah dan Madinah, kalau kamu sedar kamu buat ibadat bermain-main sahaja, sekiranya pipi kamu dibasahi oleh air mata menangis kosong, ketahuilah bahawa leher-leher kami yang berjuang di medan perang berlumuran dengan darah. Sekiranya kamu penat sejak pagi dengan kenderaan-kenderaan kamu yang hebat, kami penat dengan kenderaan kami di medan perjuangan untuk menegakkan Islam.
Khuzaiyat yang membaca surat itu menangis dan bertanya kepada orang yang bawa surat, adakah kamu minat dalam ilmu hadis? Orang jawab, ya, saya minat. Khuzaiyat itu meriwayatkan hadis. Aku telah menerima hadis ini daripada ulama secara silsilah, daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya kamu tidak boleh mencapai kelebihan mereka yang berjihad itu dalam tempoh mereka berjihad, sehingga kamu bersembahyang selama-lamanya tidak tidur, berpuasa selama-lamanya tidak berbuka, barulah kamu dapat kelebihan seperti mereka. Kelebihan mereka menegakkan Islam. Saudara-saudara kita Palestin, apa yang boleh kita buat? Mereka menunaikan jihad fardu ain yang diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam. Bila negeri Islam diceroboh, tanah air Islam diceroboh, apa lagi tanah suci Islam diceroboh. Menjadi fardu ain pada orang Islam melibatkan dia perjuangan untuk mempertahankan Islam itu. Kalau di zaman Islam dalam keadaan kuat, di zaman Khalifah Mu'tasim Billah, zaman keadaan Abbasiyah, bila seorang wanita, seorang muslimah telah dihina pasal yang bukan Islam, kerana perempuan itu berniaga di pasal bukan Islam, terjatuh, terselok kainnya, dia telah disorot oleh orang bukan Islam. Lalu dia merintih, wa Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong, aku telah dihina. Lalu seorang muslim lelaki yang menyaksikan perkara itu tak dapat menahan kemarahannya, musafir ke Baghdad, menghadap Khalifah Mu'tasim, memberitahu bagaimana seorang ibu Islam telah dihina oleh orang bukan Islam. Khalifah Mu'tasim bangkit dari kerusinya dan berkata, labbaik ya ummah, ya wa ibu, ini Mu'tasim mendengar seruanmu. Mu'tasim mengerahkan bala tenteranya menyerang negeri yang berkenaan, iaitulah Ankara, Turki pada hari ini. Ditawan oleh Islam kerana dihina seorang perempuan. Kerana seorang perempuan Islam dihina, khalifahnya bertindak. Sekarang berjuta orang Islam dibunuh, dibelasah, perempuan, orang tua, kanak-kanak, hospital diserang, kubur juga dibom. Dengan dahsyat seluruh dunia mengutuk. Tiba-tiba kebanyakan negara Islam, dan ada orang Islam yang sangat mengecewakan. Tetapi alhamdulillah, kebanyakan orang Islam yang sedar dan insaf mengetahui saudara mereka, tidak memisahkan diri perasaan mereka dengan orang Palestin. Sekurang-kurangnya mereka berdoa kepada Allah di mana sahaja mereka berada. Marilah pada hari yang mulia ini tak lupa berselawat pada Nabi SAW dan berdoa pada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wad du'at wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin. Ala Allah tawakkalna. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم مهدل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصر عليهم. اللهم انصرنا على المنافقين والكفار والمشركين وعلى اليهود الصيانة والظالمين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم دمرهم وشتت شملهم. اللهم تقبل شهداءنا وارحم موتانا واشف جرحانا ومرضانا وفرج أسرانا يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.